Apa korang buat kalau korang nampak satu kes pembunuhan tapi bila korang buat report tak ada orang percaya kau? Itu yang jadi dekat dalam cerita The Woman in the Window. Cerita ni mengisahkan pasal Anna Fox. Anna Fox ni memang sepanjang hari, sepanjang masa dia akan duduk dekat dalam rumah je sebabnya dia ni ada penyakit agorafobia. Agorafobia ni kira penyakit takut keluar rumah. Rutin harian dia akan tengok keadaan sekeliling melalui tingkap rumah je. Sampailah satu malam tu masa dia tengah buat rutin harian dia ni, dia ternampak jiran dia ni kena cucuk. So dia pun call polis, tapi bila polis sampai rumah dia, polis tak boleh nak percaya dia sebabnya jiran yang dia dakwa dia nampak kena cucuk tu semua hidup lagi. Start dari situ dia punya fikiran dah start bercelaru. So dia pun mula persoalkan diri dia sama ada apa yang dia nampak tu sebenarnya betul ke tak betul. Dia cuma halusinasi sebab alkohol ataupun ubat je. Aku suka cerita ni sebabnya aku sendiri boleh rasa tekanan yang si Anna ni rasa. Sampai aku pun tak pasti sama ada benda yang dia nampak tu betul ke tak betul. Ke dia ni memang delusional je. And satu lagi yang aku suka cara dia main dengan camera angle. Yang ni pun power sebabkan camera angle ni kau sendiri rasa terperangkap dekat dalam kepala si Anna ni. Cuma yang aku tak suka dekat cerita ni, dia punya pacing memang slow gila. And ada part yang aku rasa agak draggy sebabnya dia terlalu fokus dengan halusinasi si Anna ni. Tapi plot twist dia dengan dia punya ending memang puas hati tengok. Kalau korang suka cerita psychological thriller ataupun cerita-cerita yang memang main dengan mainan jiwa ni, cerita ni korang boleh tengok ada dekat Netflix.